Pasport, pasport. Dah, situ tak boleh U-turn. Kalau tak bagi kita. Dia dah tulis situ tak? Dia merah. Ada yang degil lah. Orang sini berani lah dia. Helmet tak boleh.
Baik, selepas sarapan je kami baru sampai dekat Masjid Krisik. Tak jauh daripada sarapan tadi, dalam 5 kilo saja. Kena U-turn balik dan sebelah kiri je Masjid Krisik ni lah. So kami nak gambar dulu dekat kawasan-kawasan masjid ni lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat jumpa pokok kurma. Buat. Dia ada sejarah dia dekat masjid tu pun ada kesan tembakan kat dinding tu. Jadi kita boleh masuk dalam. Kalau 18 tadi Sambil mereka bergambar ni, ikat dinding saya ni, ini kesan tembakan, sejarah kesan tembakan dululah katanya. Dah ada tertulis kat situ sejarah dia, ada kesan tembakan. Tahun bila saya tak pasti. 1, 2, 3. Ya, sini dulu baru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Expired kah? Ya, sini pun bangang otak. Apa ni? Acu. Badai acu. Tinggal muka ni. Badai acu. Mota. Oh. Mota helikopter dulu tak ada ni. Biar hujan basah. Masuk dalam ya tak ada apa, tak ada langit, tak ada apa. Dia terus. Semua kita tengok lagu dalam lagu. Macam tu helikopter mota turun mari. Tu jadinya kesannya tu. Dalam je lah. Dalam. Luar ni dia tak buat apa ni. Oh. Tapi nak banyak kata ni tak ada dukung macam ni lah dulu. Terus lah. Tapi yang dalam yang bulat macam tu. Oh, okey. Yang bubung kutub. Kiranya pihak kerajaan lah. Pihak kerajaan askar dengan polis. Askar polis serang. Ya semua mati meninggal 30 ni weh. Lepas tu hak acur 5 tapi tu hem ni gua muka. Untuk kena atau ni anak dapat tu. Oh. Tapi badai acur lah. Tinggal nyak ni gua ada, tinggal sekerat ni gua ada. Tapi hak acur kat di dinding dia pun 2 hari busuk. Busuk ah. Kena ambil besi, ambil sumbu bekas. Dia melekat kat dinding ah. Dia mengecik. Oh, macam hancur gitu ke? Hancur. Hak lekat atas lu ada, hak lekat atas lu ada. Dia hancur. Motor yang kuat motor. Tahun 2000 berapa ingat? Sana panggil apa? Motor. Motor lah. Oh, jatuh pisau. Motor. Jatuh pisau. Dia kuat. Pak kena 40 hancur. Dia banyak mat. Jadi abang ni dia tahu sejarah dulu dekat Masjid Krisik ni. Tahun 2028 hari Jumaat bulan 4 tahun 2004. Ambil jak subuh pagi sampai pukul 3:30. Maksudnya cerita ni 2004 punya cerita. Ya. 22 tahun yang dulu lah. Memang tu tanya nak. Tengok senang, dia tak payah nak betul-betulkan apa. Tapi nak sarung. Masuk hiking tak? Peduli lah janji boleh pakai sarung. Ni ada lagi kesan yang orang kampung kat sini kata tahun 2004 kesan tembakan ada lagi dekat sini. 2004.
2004 kira awal lagi lah ni, masih lagi awal lagi lah, dan 22 tahun. Dari umur 13 sekarang ni 67. 53 tahun. Dia jaga selamat. Anak saudara tak kepala daripada los. Semua dah hanya kita. Waktu kejadian tu ada. Ya, kami berapa? Tapi itu baik. Ada masalah mana? Itu baik tak khabar. Khabar ada luar tu. Tengok askar. Aku pergi ke mana ni? Nak kata je. Gitu. Satu, dua, tiga. Jangan kita tak beda. Sedikit. Empat kali kami dah balik sana. Nah, kita di sana sini lah. Masih dah. Masih pakai ID pada mau berapa? 5 kali lagi. Kami hidup dari sana belakang. Ini amanah bapak saudara tu kepala. Ini jagolah. Remak pada dua pok lah. Remak pada pok saudara. Tinggi, tak boleh. Dia macam ni. Betul. Abang kiri jalan. Abang kiri. Dah macam ni. Okey. Ini di sana. Dia setting. Saya sini. Merah sana, merah sana. Merah satu sana. Merah satu sana. Complicated lah. Lagi. Selepas selesai kami pergi ke Masjid Gresik tadi, kami tinggal sekejap dekat Patani 0km Road Part 2. Kita bagi mereka peluang bergambar kat sini untuk kenang-kenangan di mana diorang dah sampai dekat 0km Patani. Okey, cantik. 0km Patani ni tak jauh dengan Masjid Gresik tu, dalam 6 kilo saja. Dia pun tepi jalan juga. Ada sikit rencongan sikit untuk masuk ke dalam. Mana? Sama kala. Boleh. Sama color. Boleh masuk. Tak lupa. Tengok dulu. Bila dia ada tutup. Tanya dulu lah. Tutup mata. Kenapa tu tak ada? Baring. Angkuh sikit.
biar. Okey, kami baru sahaja sampai dekat Mak Su Sup Chor Malay. Katakan dekat sini sup dia memang sedap lah. Dia ada macam sup-sup Malaysia sikit lah katanya. Jadi kita nak makan tengah hari kat sini dulu. Kita nak layan apa yang ada kat sini. Tengok stiker rider memang banyak kat sini. Maknanya memang dah popular bagi di kalangan rider. So kita ada sup juga, kita sup kaki, kita ada mie celup. So memang menarik lah. Bau pun sangat-sangat memerasankan, mengusap selera. Menu banyak. Dia punya pekerja pun ramai. Okey, dia punya pekerja pun ramai. So kita ambil tempat kat sini. Ada kipas dan sebagainya. Dalam tadi. Boleh? Mana seorang perempuan? Dia ada dalam. Dalam ah. Lah ada. Orang suka dah apa? Time makan semua senyap. Sebab semua menjiwai dia punya makanan dia punya. So Mak Su Sup Chor Malay. Sup Chor Malay ni sekarang pukul 11:10 minit waktu Thailand. So kita dah makan lah. Kita makan tengah hari. Cuaca panas. Kosong. Ni sedap ni. Sup urat. Ai ko pergi jalan. Kan tak ko? Dah buku hai siap-siap. Lagi